semua. Kalau sebelum ni saya dah buat pivot table dalam Google Sheet, kali ni kita buat dalam Excel pula. Tapi kejap, apa sebenarnya pivot table ni? Senang cerita, dia function untuk summary-kan data korang yang berterabur tu. Jadi report yang kemas. Payah kira secara manual. Okay, first kali korang highlight semua data korang, tekan je Ctrl A. Tu pergi dekat tab atas ni, tekan insert, pilih pivot chart dan pivot table. Nanti akan keluar box macam ni. Make sure dia pilih new worksheet supaya data asal tak kacau. Tekan OK. Nampak kosong kan? Jangan panik. Tengok belah kanan ni. Korang cuma perlu drag and drop. Contoh, tarik item job position pergi ke rows dan tarik salary per years pergi ke values. Tengok tu, Excel auto kira total salary per year untuk setiap position tadi. Tak sampai 5 saat, siap report. Kalau nak filter ikut company, tarik je company name pergi ke columns. Senang kan? Jimat masa korang buat report nanti. Cuba try buat sekarang. Jangan like and repost video ni kalau rasa bermanfaat. Follow for more Excel tips.